Ramai yang masih keliru macam mana nak masuk WCE dari arah utara. Tenang, kami tunjuk langkah demi langkah. Bagi pengguna dari utara yang ingin menggunakan WCE, di sini kami kongsikan bagaimana untuk memasuki lebuhraya WCE dengan mudah. Dari arah utara, anda boleh masuk ke WCE melalui susur keluar di persimpangan Cangkat Jering. Perlahankan kenderaan kira-kira 2 km sebelum persimpangan. Perhatikan papan tanda ini yang menunjukkan susur keluar ke WCE. Pastikan anda berada di lorong yang betul. Inilah susur keluar ke lebuhraya WCE melalui persimpangan Cangkat Jering. Ikut sahaja arahan pada papan tanda yang disediakan. Mudah kan? Selamat memandu. Untuk perjalanan lebih lancar, muat turun aplikasi WCE sekarang.